A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya nak bawakan korang masuk ke satu kisah pelik. Kisah pasal seorang lelaki bernama Jeffrey. Dia cuma nak balik kampung yang dah lama dia tak jejak, tapi bila dia sampai sana, semua benda jadi lain. Satu demi satu benda mula keluar dari tempat yang tak sepatutnya wujud. Apa sebenarnya yang Jeffrey cari, atau siapa sebenarnya yang cari dia? Kisah ni akan buat korang persoalkan apa sebenarnya kenangan dan sejauh mana kita boleh lari dari diri sendiri. Kalau korang dah sampai sini, jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng sekali kepada yang dah subscribe. Saya ucapkan ribuan terima kasih, sokongan korang saya hargai sangat-sangat. Korang lah tulang belakang channel Syarul Chapter ni. Kalau korang nak sembang lebih-lebih, nak spoiler sikit-sikit tentang cerita seterusnya, atau nak jadi geng rabat seram, cepat-cepat join grup Telegram saya. Link ada dekat bawah. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu rabat seram. Jeffrey dah lama tak balik kampung, dah dekat 10 tahun. Kali terakhir dia balik kampung masa umur dia 25 tahun. Sekarang umur dia 33 tahun. Hidup makin serabut. Kerja, duit, hal dunia semua datang bertubi-tubi sampai lupa asal-usul diri sendiri. Mak Jeffrey baru je meninggal dunia 2 bulan lepas. Tapi satu benda yang mak dia selalu sebut, kalau satu hari nanti hidup rasa sunyi, baliklah kampung. Bukan kampung mak ayah dia yang duduk sekarang ni, tapi kampung yang jarang keluarga dia sebut, tempat asal arwah atuknya. Nama kampung tu Kampung Tapak Lemah. Jeffrey try cari dalam Waze, tak jumpa. Google pun sama, langsung tak wujud. Yang dia ingat masa kecil dulu pernah ikut arwah mak, lalu satu jalan tanah merah, lepas simpang Tanjung Tipah, lepas tu masuk kawasan kelapa sawit, kemudian ada sungai kecil dan jambatan kayu. Lepas jambatan itulah baru masuk kawasan hutan. Dekat situlah Kampung Tapak Lemah. Jeffrey ambil cuti seminggu. Lepas subuh dia terus drive sorang-sorang dari KL ke Perak. Sampai kawasan Batu Gajah, dia ikut gerak hati je, sebab jalan ke kampung tu memang tak ada tanda arah langsung. Dia redah je, ikut ingatan dia yang sama-sama dalam kepala otak ada ni. Jalan makin sempit, semak kiri kanan makin rapat. Daun-daun dah mula sentuh side mirror kereta dia. Tiba-tiba radio dalam kereta dia terus senyap. Bukan bunyi rosak atau statik, tapi terus kosong, sap. Dia biar je lah, tak kisah sangat. Tapi yang peliknya, langit makin gelap. Padahal baru pukul 9 pagi. Kereta mula masuk jalan tanah merah. Jeffrey turunkan tingkap sikit. Angin membawa masuk bau paya. Burung langsung tak berbunyi. Sunyi gila tempat tu. Cuma dengar bunyi tayar langgar batu kecil dengan ranting yang patah. Lepas 10 minit, dia nampak satu papan kayu buruk dekat tepi jalan. Tulisannya hampir hilang, tapi masih boleh dibaca. Selamat datang ke Tapak Lemah. Jeffrey berhenti kereta kejap, pandang papan tu lama-lama. Rasa pelik ada, rasa sayu pun ada. Tapi dia tak tunggu dah, dia teruskan juga. Masuk je kawasan kampung, suasana terus berubah. Rumah-rumah tepi jalan semua macam hitam putih, tak ada warna langsung. Bumbung zinc dah berkarat, tiang kayu pula sengit. Ada rumah yang nampak macam tumbuh terus dari tanah, bukan dibina. Tapi yang paling pelik, rumah-rumah tu masih berdiri elok walaupun nampak buruk macam nak roboh. Orang kampung mula muncul, tapi semuanya orang tua, berjalan perlahan dengan pandangan kosong, tak bercakap. Jeffrey rasa pelik sebab semua muka orang kampung tu
Lebih kurang sama je. Mata diorang kelabu, langkah pun macam diulang-ulang. Ada satu orang tu tengah sapu daun, tapi bila Jeffrey lalu dekat tepi, orang tu sapu balik tempat yang sama. Macam ulang rakaman. Jeffrey berhentikan kereta dekat satu kawasan lapang. Tempat tu dulu nampak macam padang bola. Dia keluar tengok sekeliling. Bau hutan punya kuat, menyengat. Ada asap keluar dari belakang rumah-rumah orang kampung, macam asap dapur kayu api zaman dulu. Tapi tak ada langsung suara orang bercakap. Senyap je. Tiba-tiba Jeffrey perasan semua mata penduduk kampung tu serentak pandang dia, tak berkedip. Jeffrey terus rasa seram sejuk, tapi dia cuba bertendang. Jeffrey jalan ke arah satu rumah paling hujung. Rumah tu salin tak tumpah, macam rumah arwah hatuk dia. Tangga batu, dinding papan, tingkap jenis tolak yang dah jarang orang guna tu. Tapi rumah tu tak sepatutnya ada dekat sini, sebab arwah mak pernah cakap rumah tu dah terbakar lama dah. Tapi sekarang rumah tu ada dekat depan mata, langsung tak nampak kesan macam terbakar, cuma ada habuk je. Jeffrey naik tangga batu tu perlahan. Pintu kayu dekat depan dah terbuka sikit. Dia tolak perlahan. Dalam rumah tu gelap, cuma ada cahaya dari luar yang masuk ikut celah dinding papan. Jeffrey masuk perlahan. Dekat ruang tamu tu ada satu kerusi rotan yang dah usang. Atas kerusi tu ada kain selimut yang dilipat dengan elok, macam baru orang gunakan. Dekat dinding tergantung satu gambar lama, gambar keluarga, hitam putih. Tapi bila Jeffrey tenung betul-betul, ada satu muka yang dia cam sangat. Wajah dia sendiri, tapi versi lama. Pakaiannya pelik, muka muram, pandang terus ke arah kamera. Jeffrey terus terasa tak sedap hati. Dia pusing belakang, cepat-cepat keluar dari rumah tu. Masa dia turun tangga, orang kampung tadi dah makin dekat. Jalan perlahan je, tapi semua mata pandang Jeffrey. Tak ada seorang pun yang bercakap. Jeffrey terus masuk kereta, kunci pintu, tapi dia tak bergerak. Dalam kepala masih terbayang gambar dalam rumah tadi. Kenapa ada muka dia dekat situ? Tiba-tiba Jeffrey rasa macam ada benda melintas dekat belakang kereta. Laju gila, tapi dia tak sempat nak tengok. Langit makin gelap walaupun jam baru pukul 10 lebih pagi. Jeffrey hidupkan enjin, tekan pedal minyak. Kereta pun mula bergerak, tapi tak selaju macam tadi. Macam ada benda yang berat tengah tarik daripada belakang. Jeffrey tak pandang cermin sisi dah. Cermin belakang pun dia buat tak wujud je. Hati dia kuat mengatakan kalau dia pandang, dia akan nampak benda yang tak sepatutnya dia nampak. Jalan makin sempit, rumput dah mula naik ke tengah sampai tergores bodi kereta dia. Lepas selekor kedua, Jeffrey jumpa simpang 3, tapi tak ada signboard. Tengah-tengah simpang tu ada satu batang pokok besar. Pokok tu pelik. Kulitnya dah hitam, dahan bercabang banyak, tapi semuanya dah mati, tak ada daun langsung. Jeffrey perlahankan kereta. Kiri jalan biasa, ada kesan tayar lama. Kanan tanah basah, berlumpur sikit. Tapi jalan tengah ni, yang tu paling rasa tak sedap hati. Jalan tengah tu pelik sangat. Tak ada rumput langsung, tanah dia keras, warna kelabu gelap. Bersih je jalannya, langsung tak ada daun gugur. Pokok kiri kanan berdiri tegak, tak sengit langsung. Langit dekat atas jalan tu macam membeku, tak bergerak. Jeffrey pilih jalan tengah tu. Masuk je kereta dekat jalan tu, semua bunyi dekat luar tu terus hilang. Macam masuk dalam kotak kedap bunyi. Tak ada bunyi enjin, tak ada bunyi tayar bergeser tanah. Nafas sendiri pun dia tak dengar. Sunyi betul. Jeffrey cuba buka tingkap sikit, tapi semua tingkap kereta dia terkunci sendiri. Aircon pun mati. Dalam kereta makin panas, tapi badan dia tak berpeluh langsung. Rasa badan makin berat, macam menyelam bawah air. Lepas 5 minit, jalan tu naik bukit sikit. Kiri kanan semua sama, pokok, tanah dan suasana macam dari dunia lain. Jeffrey mula rasa pening, tapi dia tetap teruskan juga, tak berani nak berhenti. Tiba-tiba Jeffrey nampak satu rumah buruk dekat tengah-tengah jalan. Tak besar mana. Rumah papan 2 tingkat, tiangnya sengit sikit, dinding penuh dengan kesan cala. Tapi yang paling pelik, rumah tu tak ada pintu langsung, tak ada tangga, cuma ada satu tingkap terbuka dekat tingkat atas. Langsir putihnya nipis melambai-lambai perlahan, macam ada angin dari dalam rumah tu. Jeffrey tak berhenti, tapi masa dia lalu depan rumah tu, langsir tu tiba-tiba berhenti bergerak. Macam ada benda berdiri betul-betul dekat belakang langsir tu. Jeffrey cuba bertahan, tak nak pandang, tapi mata dia gatal nak menjeling.
jeling. Kurang 1 saat je mata Jeffrey sempat jeling. Dia nampak satu bayang berdiri tegak dekat belakang langsir tu. Tapi bentuk dia tak jelas. Kepala besar, badan melengkung macam patung. Tiba-tiba kereta Jeffrey bergegar macam ada benda naik dekat bonet belakang. Jeffrey toleh. Kosong. Tanpa fikir panjang, dia teruskan perjalanan. Beberapa minit lepas tu, Jeffrey nampak satu jambatan kayu kecil. Kayu dia nampak reput tapi masih kukuh. Air bawah jambatan tu warna hitam legam, tak mengalir, macam lopak yang besar. Tapi bau dia kuat, macam bau ubat. Jeffrey tekan brek, masuk jambatan tu perlahan. Bunyi kayu bawah tayar tu pelik. Bukan crack bunyi reput, tapi lebih kepada macam bunyi kayu patah dalam air. Sampai tengah jambatan, steeringnya bergegar sikit. Jeffrey terus tekan minyak sikit dan terus redah je. Lepas je jambatan tu, Jeffrey tarik nafas lega. Depan mata dia terbentang kawasan lapang, macam tapak rumah yang terbengkalai. Ada sisa batu-bata, serpihan zinc, pokok-pokok renek, semuanya bersepah, tapi tak ada satu pun rumah. Tengah-tengah kawasan tu ada satu kerusi rotan lama, dan kerusi tu berpusing sendiri perlahan. Jeffrey berhenti jauh sikit. Dia tak terus datang dekat, cuma tengok dari jauh je, dari dalam kereta dia. Tapi masa kerusi tu pusing dan menghadap tepat ke arah dia, kereta Jeffrey terus mati sendiri. Tiba-tiba radio kereta hidup balik, tapi bukan lagu, cuma bunyi suara garau macam bisikan dalam mimpi. Masa tu baru Jeffrey perasan langit dah hitam pekat, tapi hari masih siang lagi. Cuma langit tu macam ada kain yang tebal tutup seluruh dekat atas tu. Jeffrey cuba start kereta, tak hidup. Dia cuba lagi, masih tak hidup. Jeffrey tak berani nak keluar, tapi dalam hati dia tahu dia kena keluar juga. Tangan dia gemetar masa pegang tombol pintu kereta, tapi belum sempat dia buka pintu, kerusi rotan tu berhenti berpusing tepat menghadap kereta dia, macam tengah tunggu Jeffrey keluar. Jeffrey duduk diam dalam kereta, tak tahu nak buat apa. 5 minit lepas tu, kereta tiba-tiba hidup sendiri tanpa Jeffrey sentuh apa-apa. Radio terus bertukar siaran, tapi bukan lagu. Bunyi kompang, tapi pukulannya perlahan. Bunyi tu ikut rentak degupan jantung Jeffrey. Jeffrey pandang cermin sisi. Dah tak nampak langit. Yang dia nampak pokok-pokok tinggi, semuanya warna kelabu tua, macam dalam filem hitam putih. Jeffrey tekan pedal minyak. Kereta mula bergerak dengan perlahan, tapi makin dia jalan ke depan, padang tu tak habis-habis, macam tak ada penghujungnya. Jeffrey rasa macam dah lalu lebih 100 meter ke depan, tapi rumah buruk tepi jalan tu masih rumah yang sama. Kayu sengit, tingkap terbuka, langsir koyak, semuanya sama. Dia lalu satu rumah, lepas tu rumah kedua, kemudian rumah ketiga, masih sama. Jeffrey tak pusing balik pun, tapi rumah tu tetap sama, macam diulang-ulang. Rumah keempat, kelima masih sama. Rumah keenam, baru Jeffrey perasan ada cahaya sama dekat dalam rumah tu. Cahaya warna jingga malap. Tapi bila Jeffrey makin dekat, cahaya tu makin terang. Rumah ketujuh, Jeffrey berhenti betul-betul dekat depan rumah tu. Enjin mati sendiri sekali lagi. Jeffrey dah tak tahan, dia keluar, jalan perlahan ke arah rumah tu. Pokok dekat kiri kanan dia diam je, tapi daun atas tanah tu bergerak macam ada angin yang lalu. Jeffrey sampai depan rumah tu. Rumah tu nampak panjang ke belakang, tak masuk akal. Panjang dia macam tak logik. Pintu depan dah terbuka sendiri bila Jeffrey makin dekat. Dia pun masuk. Udara dalam rumah tu rasa berat sangat. Bau macam tak dapat digambarkan bau dia macam mana. Ruang tamu ada 2 kerusi, meja kecil, satu gambar lama tergantung dekat dinding, gambar keluarga. Tapi bila Jeffrey tenung betul-betul, semua orang dalam gambar tu pakai baju yang sama macam orang kampung tadi. Dan paling membuatkan Jeffrey terkedu, salah satu orang dalam gambar tu muka dia macam Jeffrey, tapi versi tua. Muka sembab, mata kelabu, rambut putih semuanya. Jeffrey jalan terus ke bahagian dalam rumah, tapi setiap kali dia masuk satu bilik, dia keluar balik dekat ruang tamu. Meja yang sama, gambar yang sama, dan bau yang sama. Dia cuba buka pintu lain, sama juga. Jeffrey patah balik, cuba keluar ikut pintu depan, tapi sampai lagi dekat dalam rumah ni macam tak habis-habis, macam dalam loop yang berulang-ulang.
Jeffrey berhenti, nafas makin laju. Telinga dia terdengar bunyi kompang, tapi kali ni rentaknya makin laju, macam orang berarak dan makin dekat. Jeffrey nak lari keluar ikut tingkap, tapi bila dia pandang keluar, luar tu dah bukan padang, tapi bilik yang sama, dinding kayu yang sama, langsir koyak yang sama. Dunia luar rumah ni dah jadi sambungan dalam rumah. Jeffrey cuba berlari, masuk ke satu pintu, keluar, masuk pintu lain, keluar lagi, pusing dan terus berlari. Tapi semua barang rumah ni macam ikut dia. Kerusi, meja, jam dinding semua berpindah, macam ikut je dia, macam rumah ni bergerak dengan dia sekali. Beberapa minit lepas tu Jeffrey berhenti, peluh meleleh, nafas tercengap-cengap, mata dia dah merah. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah lantai, suara orang tua, perlahan, macam tengah menyeru. Bukan bahasa yang biasa Jeffrey dengar, tapi ada satu benda yang Jeffrey cam. Nama dia sendiri, tapi disebut terbalik. Fridge. Suara tu berulang-ulang, perlahan, tapi makin lama makin dekat. Jeffrey terus rebah. Sebelum dia sempat tutup mata, Jeffrey tengok gambar dekat dinding. Dah berubah. Gambar tu masih sama, tapi kali ni semua orang dalam gambar tu pandang ke arah dia. Masa Jeffrey sedar, dia dah terbaring dekat luar rumah. Baju dia basah, muka penuh dengan kesan tanah. Pokok-pokok tinggi keliling dia, macam tengah jaga kawasan. Langit masih gelap, tapi kali ni ada warna merah yang sama-sama. Kereta dia pun dekat luar tu dah tak ada. Jeffrey bangun perlahan, nafas rasa berat dan tercium macam bau kain terbakar. Sekeliling dia senyap sunyi, tapi dari jauh Jeffrey dengar balik bunyi kompang. Kali ni bunyi tu ramai, macam bersahut-sahutan. Bukan macam kompang orang kahwin, bunyi dia macam seruan. Dum, 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 dum. Jeffrey jalan ikut arah bertentangan. Badan dia rasa berat, tapi kaki dia tetap bergerak. Dia ingat nak patah balik ke simpang dia masuk tadi, tapi bila dia sampai, semua jalan dah jadi satu. Tak ada lagi jalan kiri, tak ada jalan kanan, cuma satu lorong tanah merah terus ke depan, masuk ke dalam kabus. Jeffrey teruskan juga berjalan perlahan. Lepas 5 minit, dia sampai dekat satu surau lama. Kecil je suraunya, tiang dah sengit, pintu kayunya separuh tertutup. Tak jauh dari surau tu ada beberapa rumah penduduk kampung. Jeffrey duduk kejap dekat atas tangga batu depan surau tu, tangan letak atas lutut, pandangannya kosong, kepalanya masih berpindah. Tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki perlahan datang dari arah semak dekat belakang. Keluar seorang lelaki tua dari celah pokok-pokok dekat belakang surau. Langkah dia tempang sikit, tapi bukan cacat, macam kaki dia berat sebelah. Pakai baju kemeja lama warna krim, kain plekat hijau belang, tapi kulit muka dia tak berkerepot. Muka nampak muda, rambut macam orang tua lah. Lelaki tua tu berdiri betul-betul dekat depan Jeffrey, tak bercakap, tapi mata dia tepat pandang ke arah Jeffrey. Kemudian lelaki tu ambil kain dari bahunya, bentang atas lantai surau. Lepas tu dia duduk bersila atas kain tu. Mata dia masih tak lepas daripada pandang Jeffrey. 2 minit berlalu, sunyi. Lepas tu dia seluk poket baju kemeja lusuh dia, keluarkan satu benda, sebiji batu hitam. Batu tu berkilat, tapi dalam batu tu ada satu bayangan kecil. Bayangan tu bergerak perlahan, macam ada benda hidup terperangkap dalam tu, tapi bukan haiwan. Lelaki tua tu letak batu tu atas lantai, tangan kanan dia tekan perlahan atas batu tu. Lepas tu dia tutup mata, macam dia serahkan benda tu dekat Jeffrey. Tiba-tiba terdengar bunyi kompang yang makin kuat, terlalu kuat, macam satu kampung tengah tepuk serentak. Bam, bam. Tingkap surau terbuka sendiri, semua serentak. Dan bukan surau je, tingkap-tingkap rumah sekeliling tu pun mula terbuka satu persatu. Bam, bam. Dari setiap tingkap tu muncul satu muka. Muka yang sama, mata yang sama, kulit makin reput, tapi semuanya tersenyum sinis, senyuman yang penuh makna, macam semua dah tahu sesuatu. Jeffrey pegang batu tu. Masa tangan Jeffrey sentuh je batu tu, seluruh badan dia tersentak macam kena renjatan elektrik. Jeffrey tutup mata. Dalam kegelapan dia nampak satu lorong yang panjang, penuh dengan tangga kayu. Setiap anak tangga ada bekas tapak kaki lama. Dekat ujung lorong tu ada kerusi rotan yang sama, tapi kali ni ada seseorang yang tengah duduk. Seseorang yang muka dia sama macam Jeffrey, tapi versi orang tua. Mata putih kosong, pandang ke depan je. Masa tu Jeffrey tahu dia tengah tengok diri dia sendiri, tapi dari tempat lain. Jeffrey buka mata. Lelaki tua tadi dah tak ada, cuma tinggal kain pelikat buruk dengan batu hitam tu. Jeffrey terus bangun. Dia tak ambil batu tu, nak belah dari situ. Tak semena-mena, semua tingkap rumah orang kampung tu tertutup serentak. Dam.
Tiba-tiba satu suara terngiang-ngiang dalam kepala Jeffrey. Malam kedua jangan berhenti walau apa pun yang berlaku. Jeffrey angkat kepala, pandang ke depan. Jalan sempit, kabut semakin tebal dan jauh sikit dari situ ada satu papan kayu buruk terpacak. Papan tu tertulis zon rumah terakhir. Langkah Jeffrey makin berat. Jalan dekat depan dia makin kabur. Papan yang tertulis zon rumah terakhir tadi pun dah hilang ditelan kabus. Tapi satu benda yang masih ada, bunyi kompang. Cuma kali ni bukan sekadar bunyi rentak biasa. Kompang tu ikut setiap nafas Jeffrey. Bila dia tarik nafas, dum. Bila dia hembus nafas, dum-dum. Bila dia tahan, senyap. Macam kampung ni ikut dia. Macam kampung ni hidup dan tengah tiru rentak badan dia. Langkah Jeffrey masuk ke kawasan baru. Rumah dekat sini lain macam. Bentuknya pelik. Ada rumah sengit ke kiri tapi tetap berdiri. Ada yang pintu dekat atas, tangga tak ada. Ada yang berbumbung terbuka luas. Tapi semua rumah ada satu benda yang sama. Kompang tergantung dekat tingkap. Masa Jeffrey lalu rumah pertama, kompang tu bergetar sendiri. Tak ada siapa pun yang pukul. Gerakan dia hasilkan bunyi halus. Drrrr. Jeffrey jalan laju lagi. Tapi setiap rumah yang dia lalu, kompang ikut berbunyi, ikut rentak nafas dia. Dia tahan nafas, semua kompang senyap. Dia nafas laju, kompang tu berbunyi bertalu-talu. Masa tu Jeffrey perasan langit berubah setiap kali kompang tu berbunyi. Kadang-kadang jadi cerah, tiba-tiba gelap. Kadang-kadang langit jadi ungu tua. Yang paling pelik, awan bergerak ke belakang. Burung terbang songsang. Macam dunia ni berputar balik. Jeffrey berhenti dekat satu rumah. Tangganya tenggelam separuh dalam tanah. Tiba-tiba ada bunyi dari arah pokok besar belakang rumah tu. Macam daun gugur tapi ke atas. Daun-daun tu bergerak naik semula ke dahan. Macam berulang balik. Jeffrey jalan lagi. Tangan dia dah sejuk. Nafas makin pendek. Sampai satu rumah, Jeffrey nampak kompang dekat tingkap tu terjatuh sendiri. Bam! Terempas ke lantai. Tapi yang membuatkan dia betul-betul meremang, masa dia jeling ke arah kompang tu. Kompang tu macam tengok dia balik. Tak ada mata, tak ada wajah. Tapi Jeffrey rasa jelas sangat yang benda tu pandang dia. Jeffrey cuba lari tapi kaki dia berat sangat. Dia terduduk dekat tengah jalan tu. Masa tu juga semua kompang dalam kampung tu berbunyi serentak. Bro, bunyinya ganjil. Rentaknya macam orang marah bercampur dengan tangisan budak kecil menangis. Ketika itu dunia rasa macam berhenti. Langit jadi kelabu, solid. Angin tak ada. Jeffrey cuba bangun tapi badan dia macam melekat dekat tanah. Dia toleh ke belakang. Atas bumbu rumah sebelahnya ada 6 orang tua berdiri. Semuanya pakai baju putih longgar, rambut putih panjang sampai ke lutut. Muka diorang tak ada hidung, tak ada mulut, cuma ada mata kelabu pandang tepat ke arah Jeffrey. Tiba-tiba salah seorang dari mereka tu angkat tangan. Masa tu semua kompang berhenti. Langit mula bergerak tapi songsang. Daun gugur naik balik ke atas. Burung terbang ke belakang. Masa bergerak ke belakang tapi Jeffrey masih dalam masa yang biasa, masa yang sama. Macam kampung ni tak nak dia gerak ikut masa manusia. Jeffrey cuba lari dari kawasan tu tapi setiap kali dia lalu depan rumah, kompang jatuh dan bunyi tu macam sebut nama dia. Jeffrey dah makin penat. Mata dah berpindah. Dia terlanggar satu tiang rumah lalu rebah. Masa pandangan dia makin kabur, Jeffrey nampak satu benda tengah bergerak perlahan ke arah dia. Satu tangan keluar dari bawah lantai rumah. Tangan tu panjang, kurus, macam tangan kayu. Tangan tu pegang satu kompang kecil. Dari celah papan lantai keluar satu wajah budak. Matanya kelabu, senyumannya lebar sampai ke telinga. Tapi bunyi kompang yang keluar dari mulut dia. Jeffrey terus pingsan lagi. Tak tahu berapa lama Jeffrey tersedar semula. Dia buka mata perlahan. Pandangannya kabur. Dia terbaring atas tanah. Kepala bersandar dekat tepi tiang rumah. Matahari nampak sama-sama. Tapi matahari tu bergerak ke kiri, bukan naik ke atas. Jeffrey bangun dengan perlahan. Lutut rasa sakit. Tapi dia perasan satu benda. Dia tengah baring dekat tempat yang sama masa dia pingsan tadi. Tapi masalahnya semua benda dekat sekeliling dia tu macam ulang semula. Rumah yang sama, tiang sama. Jeffrey tengok ke arah jalan dekat depan dia. Seorang lelaki tua tengah berjalan sambil sapu daun. Sama macam semalam. Sapu patah belakang, sapu tempat yang sama balik. Tak ubah langsung. Jeffrey cuba keluar dari lorong rumah-rumah tu. Tapi setiap simpang yang dia pilih akan membawa dia balik ke tempat yang
yang sama. Rumah 3 pintu, pokok jambu depan pintu pagar, kompang tergantung. Dia cuba jalan laju-laju, tapi kawasan kampung tu macam terlipat dalam diri dia sendiri. Jalan yang sepatutnya ke kanan, bila dia jalan, dia masuk balik dari kiri. Jalan lurus tapi masuk semula dari belakang rumah. Lorong sempit tembus balik dekat depan surau lama. Jeffrey mula rasa pening. Dia berhenti kejap dekat depan satu rumah buruk. Pintu rumah tu terbuka sikit. Jeffrey masuk nak rehat, tapi bila dia masuk je rumah tu, dekat dalam rumah tu ada diri dia sendiri tengah duduk atas kerusi. Versi yang lain, baju sama, luka sama, tapi matanya merah. Versi tu toleh perlahan tengok ke arah Jeffrey yang baru masuk. Mata bertentang mata. Versi itu cuma tersenyum perlahan. Senyuman yang Jeffrey tahu itu bukanlah senyuman dia. Jeffrey terus berlari keluar ke lorong balik. Tapi rumah dekat luar tu dah terbalik. Bumbung jadi ke bawah, tangga naik ke atas, pokok tumbuh dari dalam pintu. Jeffrey dah tak tahu dah nak ikut arah mana. Dia berdiri dekat tengah-tengah simpang, cuba tarik nafas. Tiba-tiba dia terdengar bunyi langkah ramai dan perlahan. Rup, 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 grup 5 orang tua tengah berjalan ke arah dia, tapi semua jalan berundur ke belakang. Langkah diorang perlahan tapi serentak. Mata diorang semua terbuka luas, tapi muka tak ada reaksi langsung, macam patung. Jeffrey cuba tahan nafas, tapi bila dia tahan, bunyi kompang dari rumah sebelah makin kuat. Dan masa itu semua penduduk kampung keluar dari rumah satu persatu dan berjalan ulang benda yang sama. Ada yang seram pokok bunga tapi air masuk balik dalam baldi. Ada yang naik tangga tapi tapak kaki tak jejak anak tangga. Tangga tu bergerak dekat bawah diorang. Ada budak kecil tengah pegang bola, tapi bola tu berputar dalam tangan dan semua pandang ke arah Jeffrey dengan gerakan perlahan macam slow motion. Jeffrey dah tak tahan. Dia lari nak masuk ke satu rumah lain, tapi bila dia buka pintu rumah tu, itu rumah dia sendiri yang dekat KL. Ada TV, sofa yang dia baru beli dekat Shopee, meja kopi yang ada bekas air, tapi semua dalam warna yang kelabu. Jeffrey cuba masuk dalam bilik tidur. Bilik tu ada keranda kayu dekat tengah-tengah bilik. Dalam keranda tu ada gambar Jeffrey sendiri dalam bingkai tersandar dekat dalam, tapi gambar tu bergerak dengan perlahan macam video yang diset berulang-ulang. Jeffrey berundur keluar sampai dekat depan rumah, dan bila dia keluar dari pintu tu, Jeffrey keluar semula dari rumah buruk yang pertama tadi. Dia sedar satu benda, dia tak keluar dari mana-mana pun. Kampung ni berputar-putar dalam loopnya sendiri. Kampung ni tengah ulang balik semuanya dari mula Jeffrey datang tadi. Tapi kali ni entiti dalam kampung tu dah sedar dia bukan orang yang sama. Dengan keadaan langit yang berulang-ulang, kampung tu pun berulang-ulang semula. Jeffrey terduduk dekat tepi rumah buruk yang dah patah separuh. Dia dah tak nak lari, badan dah terlalu penat, nafas dah tak stabil, matanya merah tapi hati dia kosong. Jeffrey pandang ke tanah, tangan korek lumpur halus tanpa sedar. Dalam kepala dia ulang-ulang satu soalan, macam mana aku nak keluar dari tempat ni Masa itulah dia terdengar suara dari bawah tanah, perlahan je terus masuk ke dalam kepala. Dia tak cam suara tu, tapi nada dia macam suara orang yang dah lama kenal dia dan pernah bercakap dengan dia dalam mimpi. Suara tu ulang ayat yang sama. Kalau kau nak keluar, jangan ikut pandangan mata kau, ikut bunyi yang tak sepatutnya ada. Jeffrey cuba dengar betul-betul. Masa tu bunyi kompang semua dah hilang. Suasananya senyap total. Burung pun tak berbunyi. Tapi dari arah belakang rumah, Jeffrey dengar satu bunyi halus, bunyi air menitik satu persatu. Jeffrey bangun. Dia ikut bunyi tu perlahan. Lalu dekat belakang rumah ada lorong kecil sempit ditutup dengan daun pokok yang besar. Dia selak daun tu dan terus masuk. Lorong tu makin lama makin sempit, tapi Jeffrey tetap jalan juga hingga dia masuk ke satu kawasan yang langsung tak pernah dia lalu lagi. Kolam kering. Kolam tu besar, penuh dengan batu warna hitam, dan dekat tengah-tengahnya ada satu perigi segitiga. Perigi tu pelik. Dinding dia bukan batu biasa tapi kayu yang dah hitam macam arang, dan dari perigi tu keluar bunyi nafas yang panjang. Seiring dengan degupan jantung Jeffrey dekatkan diri. Badan dia makin berat, bulu roma dah meremang. Jeffrey intai dalam perigi dari jauh, kosong dan gelap, tapi suara tadi muncul balik dalam kepala. Kalau kau nak balik, kau kena hilang dulu. Hanya yang hilang boleh dijumpai semula. Jeffrey tak faham maksud tu, tapi badan dia makin dekat dengan perigi, macam ada magnet. Masa tu entiti pertama muncul. Dia bukan keluar dari perigi, dia turun dari atas. Bayangan hitam, bentuk macam manusia tapi tak ada mata, tak ada tangan,
Tubuhnya licin, tinggi, terapung perlahan. Bayangan tu berdiri senyap dekat tepi Jeffrey. Dari dalam perigi keluar satu tangan kurus warna kelabu pegang kompang kecil, dan kompang tu dipalu sendiri. Tup, 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 tup. Tiba-tiba dari jauh semua rumah bertukar warna, dari kelabu jadi merah gelap. Semua tingkap terbuka. Orang kampung keluar berjalan ke arah kolam. Diorang jalan ikut rentak kompang tu. Tup. Satu langkah setiap paluan. Tup. Masa makin suntuk. Suara tadi ulang lagi. Kalau kau nak keluar, jangan ikut jalan yang terang. Cari jalan yang orang kampung tak nampak. Jeffrey nampak lorong sempit dekat celah dua rumah buruk. Lorong tu bersemak. Jeffrey terus lari masuk lorong tu. Tanahnya licin. Jeffrey terjatuh. Dia bangun dan terus berlari. Suara kompang makin jauh. Sampai hujung lorong, Jeffrey nampak satu tiang batu yang dah patah. Bawah tiang tu ada lubang kecil, cukup-cukup muat untuk diselit turun ke bawah. Jeffrey pun turun perlahan. Lubang tu gelap, tapi bila masuk dalam lubang tu, bunyi kompang terus hilang. Dan masa tu suara tu muncul lagi. Kalau kau naik semula, kau bukan lagi orang yang sama. Lubang bawah tiang tu sempit gila, gelap, dinding tanah liat, sejuk, lembap, melekit. Jeffrey masuk perlahan. Bau dalam lubang tu pelik, bukan bau tanah biasa. Tak tahu nak gambarkan macam mana. Semakin dalam Jeffrey turun, semua bunyi dekat atas tu terus hilang. Kompang tak dengar, nafas sendiri pun tak dengar. Yang tinggal cuma degupan jantung, dan itu pun makin lama makin perlahan. Lorong tu makin sempit tapi panjang gila. Jeffrey tak tahu dah berapa lama dia berjalan. Lepas satu selekoh, lorong tu buka ke satu ruang gelap yang luas. Tak nampak dinding, cuma ada satu platform bulat dekat tengah-tengah. Dekat atas dia ada kerusi lortan. Kerusi yang sama tapi berdebu. Jeffrey naik atas platform tu, duduk atas kerusi. Bam! Kepala dia macam kena hentak, dan masa tu semua memori Jeffrey mula serbu masuk dalam kepala dia. Mak tengah siram pokok, tapi air naik balik ke baldi. Jeffrey naik bas sekolah, tapi bas mundur ke belakang. Dia pun turun ikut belakang. Jeffrey mula kerja, komputer tertutup sendiri, baju makin baru. Sampai ke masa dia lahir semula, dia tengok diri sendiri keluar semula, masuk rahim. Semua memori tu berulang-ulang, tapi dia masih sedar. Tiba-tiba suara muncul dari dalam dada dia. Sekarang kau bukan sesiapa, tapi kau boleh jadi apa-apa saja, termasuk benda yang kampung ni tak kenal. Kerusi rotan mula bergetar. Platform mula retak halus. Dari celah tanah keluar cahaya warna kelabu lembut. Cahaya tu telan badan Jeffrey dan keadaan jadi gelap semula. Bila Jeffrey buka mata, dia dah berada atas tanah dekat tengah jalan besar dalam kampung tu. Tapi yang pelik, tak ada sesiapa pandang dia. Orang kampung jalan macam biasa je, macam tak nampak dia langsung. Budak-budak berlari terlanggar bahu dia, tapi Jeffrey tak rasa apa-apa. Ada seorang makcik tu angkat kain sambil pandang tepat ke arah dia, tapi dengan wajah yang tak ada reaksi, kosong. Jeffrey cuba bercakap, tapi suaranya tak keluar. Dia pergi ke surau lama. Kain pelekat dengan batu hitam tu pun dah hilang. Rumah-rumah kampung nampak biasa, tapi semuanya macam tak endahkan dia. Jeffrey masuk satu rumah. Dekat ruang tamu tu ada gambar keluarga, tapi tak ada gambar Jeffrey. Ruang tamu yang sama, kerusi yang sama, tapi semua pergerakan orang dalam rumah tu ulang balik dari mula Jeffrey sampai tadi. Lelaki tua masih sapu daun dekat tempat yang sama. Budak masih tendang bola yang tak bergerak. Tapi kali ni kompang dah tak ikut nafas dia. Dia tahan nafas, kompang tak berbunyi. Dia nafas laju, kompang tak berbunyi juga. Jeffrey baru sedar kampung ni dah tak kenal dia. Dia dah bukan dia yang dulu. Jeffrey keluar ke jalan utama. Tiba-tiba semua orang kampung berhenti serentak. Semua tengok ke arah yang sama, ke arah belakang kampung, bukit paling hujung. Dari situ keluar asap tebal warna kelabu, dan dari tengah asap tu muncul satu entiti yang tinggi, bentuk macam manusia tapi berlapis-lapis dagingnya. Muka penuh dengan mata, setiap mata berkelip ikut rentak kompang. Entiti tu mula turun ke arah kampung dengan langkah perlahan, tapi setiap ia melangkah, kampung terasa bergoncang. Jeffrey tahu kampung ni sama ada nak buang dia keluar atau telan dia terus. Entiti dari atas bukit tu makin dekat. Makhluk tu tinggi, agak-agak dalam 9 kaki lebih. Badan macam manusia, tapi kulit dia tak macam kulit, lembik, basah dan berkilat. Tapi yang paling seram, muka dia besar, penuh dengan mata. Tak ada hidung, tak ada mulut, cuma mata yang banyak kecil-kecil bergerak ke semua arah. Ada yang tengok Jeffrey, ada yang tengok langit, ada yang tengok pokok, ada yang berkedip dengan laju-laju. Entiti tu berhenti dekat depan kampung. Orang kampung semua berdiri senyap macam patung
Pandangan kosong, tapi badan semua menghadap ke arah makhluk tu macam tengah tunggu isyarat. Jeffrey berdiri dekat tepi pokok. Nafas makin laju, tapi tak ada seorang pun pandang dia. Sampailah satu masa tu, semua mata makhluk tu berhenti ke arah Jeffrey. Tiba-tiba kepala Jeffrey terasa sakit, bergetar. Apa yang kau bawa keluar? Jeffrey berundur perlahan. Makhluk tu tak bergerak. Apa yang kau bawa keluar? Suara tu ulang lagi, tapi kali ni bukan dari entiti tu, tapi dari semua arah. Jeffrey tak faham, namun ada satu benda yang membuatkan dia cuak. Tangan kanan dia terasa berat. Bila dia tengok tapak tangan, ada batu hitam yang lelaki tua dekat surau bagi. Ingatkan dah hilang, tapi kali ni batu tu ada mata. Sebiji mata kecil tengah bergerak tengok Jeffrey, berkelip-kelip. Jeffrey nak campak, tapi tangan dia tak boleh nak lepas. Batu tu macam bercantum dengan tapak tangan dia. Makhluk tu langkah ke depan. Kompang dalam kampung berdengung. Suara makhluk tu bertindih dengan kompang. Kembalikan atau hilang. Masa tu baru Jeffrey faham, makhluk tu bukan marah dia datang. Makhluk tu marah sebab dia ambil sesuatu dari kampung ni. Tapi Jeffrey sendiri tak tahu apa yang dia bawa keluar. Batu, diri sendiri atau ingatan dia. Jeffrey pusing ke belakang. Semua jalan keluar tadi jadi gelap, kabur dan berkabus tebal. Tapi satu arah je dia nampak bayangan rumah lama arwah atuknya. Pintu terbuka luas. Dalam rumah tu ada cahaya pelik, bukan macam cahaya lampu. Masa tu semua mata makhluk tu tertutup serentak dan suara terakhir datang dari arah rumah atuk. Kalau kau nak tahu kenapa kau dipilih balik, masuk rumah ni dan jangan keluar selagi bunyi tak hilang. Langit bertukar warna ke merah tua. Daun semua gugur naik ke atas. Kompang mula bermain dengan sendiri. Pam, pam, pam. Orang kampung satu persatu buka mulut, tapi yang keluar bukan suara, cuma keluar cahaya. Jeffrey terus melangkah masuk rumah lama arwah tok. Tangan pegang tombol pintu yang berkarat, tapi pintu tu terbuka sendiri. Rumah tu sepatutnya dah runtuh, tapi sekarang nampak elok. Lantai bersih, tiang tegak, langsir putih berayun-ayun perlahan. Tapi suasana dalam rumah tu rasa lain. Rasa macam ada benda tengah tengok dia. Jeffrey jalan masuk ke ruang tamu. Atas meja bulat rotan ada satu bingkai gambar lama. Gambar dia masa kecil, tapi gambar tu bergerak. Budak dalam gambar tu tengah duduk atas kerusi. Umur dalam 7 tahun. Tengah tenung Jeffrey balik sambil tersenyum. Tapi bukan senyuman gembira, senyuman yang macam dia tahu semua benda yang Jeffrey dah lupa. Jeffrey ambil bingkai tu, terasa berat. Masa tu rumah mula berubah. Lantai jadi gelap, dinding mula merekah. Tapi rekahan tu bukan tembus keluar. Dia buka laluan ke bilik-bilik lain, bilik yang Jeffrey tak pernah tengok. Jeffrey masuk satu bilik. Ada katil kecil, ada almari buruk. Dia buka almari tu, penuh dengan baju sekolah lama. Semua ada tag nama, iaitu nama dia sendiri. Bawah baju tu ada satu buku diary kecil. Jeffrey buka perlahan. Tulisan tangan dia sendiri, tapi ayat dalam tu ulang benda yang sama. Saya tak boleh cerita pasal benda dalam almari ni. Tulisan tu berulang-ulang beratus-ratus kali. Tulisan tu makin lama makin kecil sampailah tak boleh dibaca. Jeffrey pegang kepala dia. Sakit berdenyut. Lepas tu satu suara masuk dalam fikiran dia. Bukan semua kenangan kau hilang, ada yang sengaja kau buang. Jeffrey terus tutup diary tu, keluar dari bilik, masuk bilik sebelah pula. Bilik ni tak ada lantai, cuma lubang besar, dalam dan gelap. Tapi dalam tu ada cahaya sama-sama. Dalam cahaya tu ada budak kecil duduk bersila. Budak tu Jeffrey juga, tapi mata putih, tak berkelip. Mulut dia bergerak, tak keluar suara. Dia tunjuk ke arah satu dinding yang retak. Jeffrey masuk celah dinding tu. Lepas je dari dinding tu, Jeffrey balik semula ke ruang tamu. Tapi ruang tamu tu penuh dengan air. Air setinggi pinggang. Semua perabot dah terapung. Tengah-tengah ruang tu ada makhluk hitam legam tengah berdiri. Tak tinggi, bentuk macam budak, tapi tak ada muka. Cuma satu lekuk kosong dekat muka dia. Makhluk tu hulur tangan. Dalam tangan dia ada batu hitam yang sama, tapi kali ni batu tu dah pecah. Dalam batu tu ada serpihan memori. Gambar Jeffrey sorang-sorang, gambar arwah mak, nota dari cikgu, surat amaran sekolah, gambar tangan dia masa jatuh dari pokok. Semua yang dia tak pernah cerita dekat sesiapa, semua ada dalam batu tu. Makhluk tu diam je. Tapi masa tu dari luar rumah, mata kecil-kecil mula masuk ikut tingkap. Berpuluh-puluh biji mata sama macam makhluk dari bukit tadi. Semua pandang Jeffrey. Jeffrey ambil semula batu tu. Air dalam rumah terus membeku. Masa macam berhenti dan terdengar satu suara berbisik. Suara dia sendiri tapi versi tua, lembut, perlahan tapi jelas. Kau datang bukan sebab kampung ni panggil kau balik. Kau datang sebab ada benda yang kau tinggal dulu dan kampung ni tak
takkan benarkan benda tu hilang. Jeffrey genggam batu tu. Dia pusing ke arah pintu rumah. Pintu tu dah jadi cermin. Cermin tu tunjuk dua bayang. Satu Jeffrey yang sekarang, satu lagi Jeffrey yang dulu. Dan dua-dua bayang tu tak sama. Jeffrey terus berlari keluar rumah. Dan dekat halaman rumah tu ada kereta Jeffrey balik. Jeffrey terus masuk dalam kereta dan terus memandu nak keluar dari kampung ni. Jalan yang sempit makin lebar, tapi makin jauh dia dari kampung tapak lemah tu, makin sunyi dia rasa. Jalan tu panjang gila, tak masuk akal. Jeffrey cuba buka radio, tapi bunyi macam berdengung dalam air. Dung. Kadang ada suara perempuan tu bercakap, tapi tak jelas, macam bergumam, macam berbisik benda yang dia pernah dengar masa kecil. Tapi Jeffrey dah lupa. Langit dekat luar makin cerah. Dia tengok jam dekat dashboard kereta, tak bergerak. Meter minyak masih penuh. Jeffrey buka waze, tapi loading cuma bulat berpusing-pusing, tak habis-habis. Tiba-tiba jalan dekat depan dia pecah dua simpang, kiri dengan kanan. Dua-dua jalan tak ada tanda, dua-dua nampak sama. Jeffrey ikut kata hati, belok kanan. 5 minit jalan, nampak balik simpang yang sama. Dia cuba pula belok kiri, sama juga, simpang tu muncul balik. Jeffrey berhenti, buka pintu, keluar dari kereta. Langit masih cerah, tapi langsung tak ada angin. Tiba-tiba Jeffrey nampak satu benda dalam hutan tepi jalan, macam kain putih tergantung. Tapi bila dia pandang betul-betul, bukan kain sebenarnya, macam ada orang tengah berdiri pandang tepat ke arah dia. Jeffrey masuk balik dalam kereta, kunci pintu dan cuba buat U-turn. Tapi jalan dekat belakang kereta tu dah berubah. Sekarang bukan jalan tanah merah tadi, tapi jalan tar yang dah lama. Ada garisan kuning putus-putus. Dia tak lalu jalan ni tadi. Tepi jalan tu ada satu papan tanda kayu. Kayu tu reput, tapi tulisan atas tu masih jelas, selamat datang ke tapak lemah. Jeffrey tekan brek kuat-kuat. Mulut dia terbuka, tapi suara dia tak keluar. Dia baru keluar dari kampung tu, tapi sekarang dia masuk balik. Tanpa sedar, jalan ni pun buat loop juga, berulang-ulang. Tapi bukan loop dalam dunia biasa, ni loop dalam diri dia sendiri. Radio kereta berbunyi. Kali ni suara tu jelas. Kau balik tepat pada masanya, Jeffrey. Bahagian yang tertinggal dulu dah lama tunggu kau. Cermin sisi mula berkabus. Dalam kabus tu muncul bayangan muka seseorang. Muka Jeffrey sendiri, tapi versi tua. Mata kelabu, tersenyum perlahan. Bayangan tu bisik satu ayat, lepas tu hilang. Kau tak pernah keluar pun. Jeffrey tutup mata. Nafas makin laju. Dia dah faham sekarang, kampung tapak lemah ni bukanlah kampung, tapi tempat semua bahagian dari diri dia yang dia buang dulu, tapi sekarang tengah tunggu disatukan semula. Jeffrey duduk dalam kereta. Enjin masih hidup, tapi dia tak bergerak langsung. Nafas makin berat, dada rasa ketat, peluh turun dekat tengkuk walaupun aircon sejuk gila. Jalan dekat depan kosong, tak ada kereta, tak ada bunyi, sunyi sangat. Tapi jauh sikit ke depan ada satu rumah yang dia kenal sangat. Rumah arwah atuk. Ada cahaya sama keluar dari tingkap, macam ada orang tunggu dia masuk. Jeffrey keluar dari kereta. Sampai je dekat depan tangga, dia naik tangga. Tap, tap, tap. Lagi dia naik, lagi senyap suasana sekeliling. Jeffrey capai tombol pintu, tapi pintu tu terbuka sendiri. Tap. Dia masuk. Dalam rumah tu semua benda nampak biasa, tapi lagi lengkap, macam rumah yang tak pernah ditinggalkan. Ada sejadah terbentang, ada nasi bawah tudung saji, radio buruk berbunyi statik. Jeffrey jalan masuk ke ruang tamu. Dekat situ dia nampak semua versi diri dia. Seorang masa umur 7 tahun pakai baju sekolah, seorang masa umur 17 tahun waktu dia lari dari rumah gaduh dengan ayah, seorang lagi umur 24 tahun waktu dia kemurungan teruk tapi pura-pura happy depan semua orang. Yang tengah-tengah versi sekarang duduk diam, mata kosong macam patung. Semua pandang Jeffrey. Tiba-tiba versi yang tengah tu berdiri, jalan ke arah Jeffrey. Jeffrey baru sedar itu bukan diri dia yang sekarang. Itu versi lama dia yang dia cuba padam dari ingatan dia. Versi tu letak jari dekat dahi Jeffrey. Terus semua memori lama datang semula. Wajah arwah mak, wajah mak marah, wajah ayah masa kecewa, wajah diri dia sendiri. Semua kenangan tu ada dalam rumah ni, ada dalam kampung ni. Kampung tapak lemah, tapi semua bahagian diri dia yang dia pernah buang dulu. Semua benda yang dia tak sanggup hadap, semua keputusan silap yang dia tanam jauh-jauh. Dia tak boleh lari sebab sebenarnya dia tak pernah keluar dari kampung ni pun. Badan je ada dekat KL, tapi jiwa dia dah lama terperangkap dekat sini. Masa mak dia meninggal, loop tu tarik dia balik. Bukan sebab kampung ni seram ke atau mistik, tapi sebab satu-satunya tempat yang betul-betul kenal dia adalah kampung ini sendiri. Jeffrey pandang sekeliling. Versi kecil dia tersenyum, versi remaja tertunduk, dan versi sekarang mula bercantum dan bersatu. Lalu suasana jadi gelap. Jeffrey buka mata.
Dia berada dalam kereta yang diparking dekat tepi jalan berdekatan dengan rumah dia. Tangan masih pegang handphone, terbuka aplikasi Waze nak cari kampung tapak lemah. Tapi still loading, tak keluar apa-apa. Dia pandang sekeliling. Orang ramai tengah berkerumun dekat luar kereta dia. Ada yang ketuk cermin, ada yang rakam, ada yang panggil-panggil dia. Diorang ingat Jeffrey kena sawan sebab dari tadi dia bercakap sorang-sorang sambil tutup mata. Mulut dia sebut benda-benda yang pelik. Jeffrey start enjin kereta dan tinggalkan tempat tu. Orang ramai semua terpinga-pinga bila Jeffrey belah dari situ. Sebenarnya Jeffrey tak pernah keluar dari KL. Masa awal cerita dia drive balik kampung, semua tu berlaku dalam satu kitaran glitch. Mental breakdown dia lepas kehilangan mak. Dia mula terpisah dari dunia realiti. Dia masuk ke satu loop memori yang dicipta sendiri sebab terlalu rindukan masa lalu, tapi tak pernah sembuhkan luka batin yang disimpan selama ni. Itu dia, Parallax Memory. Satu kisah yang bukan pasal kampung sebenarnya, tapi pasal segala memori yang kita tak sanggup simpan dan akhirnya datang balik dalam bentuk yang paling asing. Jeffrey bukan sesat dekat tempat lain, dia sesat dalam diri dia sendiri. Dan kampung tu, kampung tapak lemah, mungkin ada, mungkin tak. Tapi kalau korang rasa kesunyian satu hari nanti, mungkin jalan itu akan jumpa korang balik. Sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum, selamat malam. Adios.